Sekarang ni kita menuju ke rumah Melanau. My Bloodline Melanau. Kita ada 4 level. Pertama tempat perubatan, bilik tidur, bilik pengantin, atas sekali tu cuma store. Kat perubatan situ tak? Okey. Ni nak letak mana botol? Ni klinik diorang. Kalau ikutkan nanti tangga sebenar dia naik bukan ni. Dia lebih kurang macam ni. Ini bilik ni macam ni untuk satu family, satu family. Sebab apa dia tinggi tadi? Sebab dulu orang Melanau nelayan, dia duduk dekat muara sungai, air kat bawah. Should be 60 feet. Dia buat macam ni untuk melek dia banjir binatang buas ataupun musuh dia. Sebab tu juga yang Melanau buat lantai ni jarang-jarang. Senang nak tengok musuh kat bawah. Dia buat dah boleh macam ni dulu. Kalau dia pakai tanah tengah tu, dia padang kat bawah. Dia dah sedia masak air panas, siram musuh. Anak isteri letak level 4 tu. Oh, level 4 terus lah. Nak cuba yang original tangga, kita dah buat pakai kaki. Mu takut sibuk. Itu bang. Itu bang. Kalau nak try original punya tangga yang ni. Besar sikit nampak dia. Rasa macam kena turun mengundur reverse. Kalau macam ni mana apa? Kita kena dia punya apa tadi sini hormat tangga. Allah tinggi bang.